Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UAM buat video ni kepada bakal-bakal penceramah dan juga fesi ataupun yang ada bakat yang UAM dah tengok, yang UAM dah check tengok, yang UAM rasa memang you all ni boleh pergi ke depan lagi dan boleh mengembangkan lagi apa-apa yang ada dalam diri you all lah. No? Okey, jadi pertama sekali UM just nak bagi tahu tentang pengisian. Kalau dalam konteks pengisian kita ni, pengisian program kita ni dia ada yang berbentuk pertama berbentuk ceramah Hari Kebesaran Islam. Yang kedua, program berbentuk model-model camp. Contohnya macam camp motivasi. Contoh lagi kepimpinan cilik. Jadi mesti ada ceramah kepimpinan kat situ. Kalau motivasi mesti ada ceramah motivasi, mesti belajar ke, kan? Okey, dia bersifat dia macam tu. Lepas tu satu lagi akil baliak, tapi hak tu dia masuk bawah camp yang panjang. Okey. Jadi dekat situ kita kena tahu di mana pemberat dia. Pemberat yang kita nak tekankan. Okey. Kerana apa? Kerana kalau kita gagal buat benda tu, nanti kita akan tak tahu nak seimbangkan yang mana perkara yang perlu ditekankan dan yang mana energizer, yang mana permainan, ataupun 50-50 ataupun lebih banyak main. Yang tu yang UM nak bagi tahu dulu. Okey. Nanti UM akan buat lagi video-video lain. So perhatikan benda tu dulu. Nanti dalam camp-camp kita ataupun program-program kita dia ada benda tu. Contohnya kalau dia tu Allah ni kita menuzul Quran, so kita kena banyakkan nuzul Al-Quran punya point. Jangan kita main banyak. Kita kena ada nuzul Quran punya point. Dan kalau kita nak test budak tu dapat tak dapat, kita tengok, kita cakap tu budak tu dapat tak, ataupun sekuat mana cara untuk kita mengingati, memanggil balik perkara fakta yang kita telah lontarkan. Yes, kita perlukan energizer, kita perlukan perkara main-main, kita perlukan benda yang diselitkan di tengah-tengah tu. Tapi bagaimana kita menyeimbangkan supaya perkara yang kita ajak, yang kita